Kita dah ada ilmu, dia bodoh. Kucing bahan ikan kembung seka pun katok apa patah kaki. Padang tak kalau anak kita ambil wapelang rumah orang. Sutih, curi. Tuang wapelang katok dengan besi patah peha. Padang tak? Tak padang. Dah curi wapelang, jetik tangan dah. Jetik telinga. Faham tak? Baru padang dengan hukuman. Tak nyetang ke besi patah pak peha, patah pak. Padang tak dengan wapelang? Tak padang mu ikan kembung seka, ikan kembung siapa dak 15,000 seka. Tang kayu dua-dua, payung, patah peha kucing. 2 minggu nengung duk larok. Tak makan tak minggu. Mu ingat saja akhirat ada bicara hukum. Faham tak? Sebelum sesama manusia. Cara tu dulu. Nah, dia ada layar belaka di akhirat kaki. Kita balik awal. Layar para malaikat. Nampak? Lain dia buat lari peti sejuk. Faham tak? Baru kita tangan kayu dua-dua, kita balik tu 4 ekor kucing duk tolak mesin basuh. Faham tak? Kucing hitam 2 ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. Faham tak? Duk tolak. Kita tu nak tahu dia bunyi dapur Tengok kucing 4 ekor nak bahan mesin basuh. Faham tak? Tubik luar tengok sewa peng dah seterang. Faham tak? Biar kucing belang. Duduk tunggu. Baru kita tangan kayu, mana sabah tak? Ni akal.